kalau apa-apa ke kita boleh apa. Okay, cameraman. Kata nak tengok semua kan. Boleh nampak ke dari sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Nurjana binti Abu Jabal selaku Ketua Jabatan Pengajian Warisan. Yang berusaha Profesor Madan Haider Anwar bin Muhammadudin selaku Pensyarah Fakulti Teknologi dan Warisan. Yang berusaha Puan Nur Aminah Sayyidina binti Ramli selaku Pegawai Kebudayaan Universiti Negeri Kelantan. Yang berusaha Senior Nihazrala binti Ibrahim selaku Kursus Mekanik Elektrik dan Pensyarah Subjek Kereta Kelantan. Serta barisan pensyarah, para pegiat budaya dan hadirin sekalian yang dihargai. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang penuh bermakna ini bagi menyaksikan sebuah persembahan seni warisan Melayu yang amat menggilai iaitu Maklum. Pada malam ini, para penonton akan dibawa mengembara ke alam cerita Maklum yang sangat simbolik, falsafah dan metafisik. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghayati persembahan ini dengan penuh rasa hormat, penghargaan terhadap seni warisan yang tidak ternilai ini. Pertama pada malam ini bertambah seri dan bermakna dengan kehadiran tetamu jemputan yang amat kami hormati dan hargai. Tanpa melengahkan masa, terimalah persembahan Maklum Raja Kemalai Hati.
Saudari mai
ni adik? Hak ni gini abe. Adik saat ni kata, kalau abe nak keluar, silalah abe. Sikit tetapi, loho-loho hari masuk ke dalam anjing istana bersama adik. Silalah adik. Maka telah meninggal hamba dengan adik antara Rama dari anjung istana. Baik ini tempat aku nak panggil pengasuh antara kedua pulaknya. Kalau gitu gak yo lah hawewe. Jadi mu ni awe. Sebab kena apa lama nanti mu ni awe. Kalau gitu gak yo lah hawewe. Apa dia tu? Ambo ni awe. Apa mana? Ambo ni awe. Kalau mu nak kenal gak, mari lekah turun depan ambo ni awe. Ada tu tepi joker tu. Ambil ha? Gapo dia joki awe? Dah kata nak timbul. Gapo dia timbul pula awe? Ambo ni ada semua timbul ke awe? Apa mari ni nak panggil mu ni awe? Hai, waktu kita nak pergi juga tu. Gapo dia awe? Dah kata tadi suruh beli timu. Kita tak pergi beli timu, makan sejuk gini. Lekah tu lah awe. Penat ambo nanti mu ni awe. Dah, nak suruh kita tunggu apa kan ni? Tu lekah. Nak suruh tunggu alik mana? Tu alik kanan boleh, alik kiri boleh awe. Alik kiri, alik kanan jangan, alik kanan. Bapa jangan. Tak boleh, ada kereta baru tu kereta baru, kita beli kereta baru. Oh, jauh dah ni awe. Kesok sikit, kesok sikit. Okey, sok dah. Kita nak kira ni. Jaga. Jaga dah ni awe. Kayu. Kapan? Moya tu kayu. Aduh. Orang corak comelnya you. Gitulah weh. Kalau gitu gak? Awe kenal dah ambo ni siapa? Nah. Siapa apa? Raja Badik tu. Raja mu. Batu awe pun kenal dah apa? Saya kenal. Siapa dia? Raja Badik tu. Raja lah. Kalau gitu gak, duduk awe, duduk. Ampun, tuanku. Welah tuanku. Welah tuanku panggil pati. Kelak limbo-limbo basuh. Pelah tanjung menanjung seperti manik butuh dari karangnya. Sebagai kembar buku dari tapuk. Ada mana belum terletak? Hukum mana lagi belum terjatuh? Silalah tuanku kabari ke atas pati antara kedua niku. Ni gini awe. Ambo nak awe kenal dulu siapa ambo. Ya. Tubuh hamba ada bernama. Badan hamba bergelar Raja Gemala Hati. Negeri hamba sebagai ni gini awe. Sebab hamba panggil awe kemari. Awe ada kijul nak wi ke awe.
Kejo kapo tueku. Ambo nak awe-awe pergi sampai ke Pesek kepada Raja Sakti di negeri Rendang Beringin. Cakap lo tu. Tuduh lah. Sebab ambo nak suruh ia buat mari rombongan perkahwinan antara anak dia dengan anak abang. Bagak tu hajak tu kata tu. Besar lagi pada ajak kita ni. Besarnya weh. Besar tu. Lepas tu ku, bila nak pergi ku? Lalulah weh. Tak kira tangga esok atau lusa weh. Kalau gitu juga, tuanku masuk dulu lah dalam istana. Biar patut berdua bincang dulu. Sila weh. Bahagian tu, kita nak kisah lu. Bukan tuli ke dia yang selalu ni? Kalau dulu. Lepas tu nak pergi? Nak pergi ke? Gilah dia suruh sakit pun. Alah, aku jalan kaki. Pas nak naik kereta? Tak boleh kau. Lepas tu bawa? Saya kereta. Jalan kaki kan? Jalan kaki ke? Ha? Kita pergi dengan orang Kita gada. pergi dengan kadang orang gada. Mari. Ayolah. Maka marilah aku dari sebuah kerajaan. Kerajaan yang bernama Margasatwa. Lalu aku duduk di antara langit dengan bumi. Hok tak jijak ke tanah, tak capai ke langit. Yalah aku hok jin bernama Jin Bata. Baiklah sini aku, hok jin paling gagah kali di muka bumi ni. Ya berasa panas sungguh dalam hati, gamak dalam dada. Duk dengan titah dari raja gemala hati. Hok mengatakan nak menikah kahwin anak ya, Puteri Kenangasari dengan si putera Indra Sakti. Tetapi aku cukup tidak berkenan dengan si putera Indra Sakti. Aku jaga tuan puteri jaya kecil lagi sampailah lah ni. Mudah-mudah ya ia nak bernikah dengan orang lain. Kalau tuan puteri jadi nikah dengan si putera Indra Sakti, aku akan mati. Aku akan lenyap dari dunia ni. Jadi aku tak kira. Lah ni aku kena sekak pernikahan tu. Aku kena sekak pernikahan tu daripada terjadi. Baiklah sini aku nak nusuk dulu dari arah. Sah. Ayolah. Oh, letih aku ni. Aku yang dah buat kereta mu ni gak nak suruh jalan juga. Aku saya kereta baru tu. Cara kereta baru dah letih juga. Siapa dah kau? Siapa dah? Siapa dah? Wah, mana ni? Kan gapo? Siapa sungguh dah? Siapa sungguh? Dah. Oh ni dah. Oni ke? Sungguh ya Oh Oni. ni tu ni. Pokok ayah ni tak kau ke?
Kau aje apa aku tengok tu batu tu. Memang tak ada orang masalahnya. Tak ada orang. Oh, tak ada orang. Golong tak? Okey, mana okey? Okey. Mari gitu mana orang dengar. Ya. Oh ya. Ambo mari pada sepagala. Ajaknya mari nak sapa tito Raja Ambo, Raja Germalai Sari. Aduh. Tu saja nak ayat. Oh, Ini ya. kita ayat beraja. Main-main ni melodo, main-main ni kebo. Main ngon. Bodoh main ngon. Budak dah main ni. Oh, tu dah. Siapa? Nak main ngon juga. Boleh kau masuk main ngon juga. Tapi Apa dulu? Enggak dulu. aku dulu juga. Abang mu tua aku dulu. Aku tu aku dulu. Maju. So. je. So. Hadilah. Maju. Dua dah situ. Hani. Tiga. Tahu memang lagi dah. Mana? Apa kerana lagi? Boleh dah masuk dah. Boleh masuk ni. Masuk pun agak agak lah. Untuk awal-awal ni. Alah. Itu bukan racing ni. Sungguh. Boleh turun iring. Jom main. Jom dah. Kita pergi. Jalan. Jalan. Mari. Baik. Kenapa dia gak panggil Ambo dengan Raja? Kalau gitu gak, kita jumpa selalu. Lu tu masalah. Ampun tuanku. Ambo ada ajak dari sini tuanku. Kenapa ya? Ajak tu awal-awal. Bunyi lagu mana? Morning ke? Ke sebaliknya? Kenapa ajak awal-awal? Bapak aku kece. Tak apalah. Ajak mari sini tuanku. Nak sapa Tito daripada Raja Germalai Hati tuanku. Bahawasanya dia meminta untuk tuanku hantar rombongan Mine dekat negeri Patik tuanku. Untuk puteri kenangan saya. Wah, besar ajak tu. Gini awal-awal dua. Awal-awal dua, tunggu bentar Boleh tuanku. Ambo nak tanya pendapat kena Suriati Ambo. Di mana pendapat ni? Ya sungguhlah Abe. Kalau gitulah gapo Abe ini ayat. Ambo kena tanya gapo keputusan dari anak Ambo, Putra Indra Sakti. Gapo keputusan daripada anak Nobanda? Benarnya anak anda lama dah kena ke Puteri Kenangan Sari tu. IT dia pun ambo stok dah. Jadi comel tu gitu kan? Betul ke anak dah? Ya, sungguh benda. Kalau gitu gak keputusan daripada anak dah. Beta minta awe dua ya. Iring anak dah beta ke kerajaan Germalai Hati. Pak, Muhammad Suri dengan tuan aku tak ikut kali ke?
Ambo dengan Raja nak siap belaka di istana sini. Boleh tu. Kira ambo dua orang bawa anak tuan aku dulu lah. Ya. Pergi selalu lah weh. Boleh ke? Boleh. Boleh. Mari kita pergi. Dan kalau gitu kak, bondo, ayahanda, anda minta izin ke negeri Sepagalai dulu dah. Izinkan ambo. Ahli tu. Jadi apa weh? Kita pergi selalu dah. Kita jalan. Kita jalan. Boleh. Takkan lah payung gaya tu. Tak ya apa? Payung tu kita. Ku molek gua ada batu. Balikan dia sikit. Tebah semua tepi tu. Semua tepi tu tebah. Boleh jaga kaki. Rasa lebih. Jauh lagi kau awal-awal. Ayolah. Cepat nak letih. Kita berasa letih dia tuanku. Boleh kau nak minta izin tuanku? Nak berehat sebentar. Boleh tak posisi dulu? Istirahat dulu. Aku boleh duduk dulu. Apa dulu tuanku? Lama kita berjalan ni, jauh lagi kau perjalanan kita awal-awal. Tidak jauh mana tuanku. Dah ada 2 batu lagi tuanku. 2 batu? Oh tu. Tak jauh mana tuanku. Kita ajak benar naik kereta tak dikasih lah. Apa? Oh kereta baru beli kan? Saya lah kena guna kan? Untuk saya lah kopi. Tidak kopi. Saya. Oh lah. Awal-awal dengar kau. Dengar juga tu. Duduk mana? Ha? Duduk main-main. Gini main. Kita dulu. Aku dulu. Tanduk dah aku. Tunggu. Acik jangan ni. Tanduk tu. Adik 5 pun tak ada aku. Tanduk aku. Tunggu lah dah. Ini je. Ambo nak awak
Kalau berak ni pun. Maka iyalah tu ekor antara kami dua ni kena sedu. Baik sini tempat ambo duk dijubuel. Asa. Boleh basuh ngah. Yo. Tapi sebelum kita lepas nanti, kita ngomong lu tahi muka. Gaya bang tahi. Yo. Boleh ku? Boleh ku? Lama dah ni. Kita terus ke. Kita mau ke situ dia masuk dah ni ku. Silo. Kamu yang panggil ku dulu. Ku. Dengar sikit. Ku. Aku dengar. Aku dengar. Ya weh. Ku. Ni hamba bawa ni putra Indra Sakti ni ku. Siapa dia ni weh? Inilah yang dinamakan putra Indra Sakti ku. Oh, ni dia ke putra Indra Sakti? Benar tu. Bagus, awe-awe. Kalau gitu kak, esok ambo bagi sekatan emas kepada awe-awe. Kereta baru, motor baru. Suka dah awe? Suka tu. Kalau gitu kak, jadi nikah lah ni. Jadi dah ada tu. Jadi ya. Tapi ambo nak tanya dengan adik. Bagaimana pendapat adik? Iyalah Habib. Adik setuju Habib? Kalau gitu kak, anak dah setuju kak? Setuju je. Oh, kalau gitu boleh lah. Baik awe-awe. Ambo nak awe-awe gitu. Beritahu kepada rakyat jelata bahawasanya ambo akan adakan pesta perkahwinan antara anak ambo dengan putra Indra Sakti. Boleh. Kalau gitu dah, duaku masuk dulu dari istana. Biar patut dua juga bincang lagi sekali. Silalah awe. Kali ini mendengar ke tak? Kali aku dengar. Muncul mendengar. Aku dengar. Dengar apa? Dia suruh buat patai. Dia suruh nasi ke patani. Bukan. Bukan. Bukan semudahlah dia ni. Dia cakap kena bagi tahu ayah. Waktu kau. Tu lah. Tak oyak lagi. Tapi aku suruh sekali oyak. Ya, sekali oyak. Pakai turun lalu. Muat kan? Lo ni sampai tak jalan. Kita pakai IP 17 Pro. Kaya. lah. Tak apa gitu. Kamu buang-buangmu kan? Aku dulu lagi padamu. Adik. Mu ingat mu seorang yang telefon? Adik. Bisa gitu. Aku beli shopping lah kau. Bisa. Ada. Pak, mana? Lepas tu dah siap lah. Panggil lah tu. Panggil lah. Dah siap lah kena. Aku panggil Melayu lah kau lagi. Panggil lah ni. Aku panggil lagi. Panggil lah ni. Panggil kau Panggil belah mana? Aling dua aku panggil ni. Aling kamu lah ada kau? Aduh. Lah dia kata aduh. Jom panggil. Selalu. Mari masuk.
begitu ke awe? Ambo bui makan benar kepada awe. Bentar. Bukan kepada awe je, semua. Termasuk ambo lah awe. Jadi beginilah. Kita nak bersedia. Istana masing-masing bilik, masing-masing jangan istana jangan selalu bilik. Berikan tepukan gemuruh kepada para pelakon. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan memperkenalkan barisan ahli jawatan kuasa dan kru produksi yang terlibat secara langsung dalam menjayakan persembahan Makyong pada malam ini. Bahagian tempat dipertanggungjawabkan oleh Nur Arfah Adia binti Saiful Azmi dan Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Talha. Untuk bahagian ketiga yang mengembalikan kepulangan ketika persembahan diwakili oleh Istina Gerangan Anak Bangga serta Bermaisara Binti Muhammad. Dan pada bahagian pencayahan dikendalikan oleh Nurul Syuhada binti Saful dan Ida adalah anak Ellen. Ya, dia nak foto aku. Bagi bahagian protokol ini dijalankan oleh Nurul Mahathir. Bagi watak hulu badan dilakukan oleh Nur Aisyah Zahira binti Mazaram, Nur Zulati Nadia binti Kamal, Aisyah Badrina binti Man Yusuf. Watak dalam pula dibawakan oleh Intan Nazina binti Muhammad Zaini, Siti Aliana Tata binti Yusuf, Nur Aiman Fatihah binti Salahuddin, Kamal Putri Nadia binti Zuhairi, Nurul Ainina Zahara binti Rofi, Nurul Nadia Sabrina binti Abdul Aziz, dan Wonder Iman Dewan Aziz. Watak ini dilakukan oleh Nazrul bin Azizul.
Raja Sati Kami Amin Kami Putra Ira Sati Muhammad Iqbal Amirullah bin Muhammad Iqbal. Putri Kenangan Sari Wan Nurminan bin Wan Azmi. Pemaisuri Rana Irana Syahada Fitri binti Muhammad Ahmadi. Peran muda Muhammad Ridwan bin Ibrahim. Peran tua Wan Adeknya bin Mansur. Payung Raja Malak Haji Raja Dalila Fakya binti Asman. Sekian merupakan pelakon-pelakon mayung pada malam ini. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis tirai persembahan mayung pada malam ini telah pun melambangkan kiranya. Diharapkan persembahan di pentas sebentar tadi bukan sahaja menghiburkan, malah mampu menyemai rasa penghargaan dan kecintaan kita terhadap seni warisan Melayu yang tinggi nilainya. Setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada para pemain mayung yang telah mempersembahkan sebuah karya seni yang syarat dengan keindahan, falsafah dan nilai tradisi. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kepada para pemuzik, kru produksi serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan persembahan ini. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi menghargai tenaga pengajar selama 2 hari bengkel mayung, majlis dengan segala hormatnya menjemput Cik Nurmiha Suraya binti Ibrahim diiringi oleh Nur Syuhada Fitri binti Muhammad Asmari untuk menyampaikan semata penghargaan kepada Puan Nur Amira Saila binti Ramli. Melayu ada, aku tak pakai. Ini tak macam lagi. Siapa yang pakai? Aku pun tadi buat video pun tadi sekali shoot tak bincang apa pun. Ya, tak bincang. Kami buat idea sendiri. Rasa kena suara sedap ya kan?